Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam rancangan podcast Jom Sembang, dan hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa dari SK Pangkal Nering, iaitu Ustaz Muhammad Muslim bin Idris. Selamat datang ke podcast kami, Ustaz. Okay, terima kasih, selamat datang. Sedikit penerangan tentang Ustaz. Beliau merupakan ketua pentaksir PAFA daerah, dan beliau sering dijemput sebagai penceramah dalam ilmu sejarah dan tamadun Islam. Betul ya, Ustaz? Ya, betul. Dan beliau juga merupakan lepasan sarjana pendidikan Islam di UUM. Saya teruskan kepada soalan pertama, Ustaz. Ya, boleh. Boleh tak Ustaz ringkaskan makna kemerdekaan ini dengan melihat dari sudut sejarah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada soalan berkaitan dengan kemerdekaan. Secara ringkasnya saya simpulkan, negara kita sebenarnya dijajah oleh kuasa kolonial agak lama, lebih kurang hampir 500 tahun. Kalau dalam angka yang agak tepat 484 tahun. Jadi kita dimulai dengan negara Portugis lebih kurang 130 tahun, kemudian diikuti oleh negara Belanda 180 tahun, kemudian dijajah oleh negara British sebanyak 156 tahun, kemudian Jepun walaupun sekejap 3 tahun 6 bulan, tapi agak memberi kesan kepada penduduk Tanah Melayu ketika itu. Dan selepas itu mulai tahun 1945 British sekali lagi masuk sehingga memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada tahun 1957. Itulah secara ringkasnya. Baik, Ustaz. Jadi kemerdekaan yang kita capai hari ini memberikan makna yang sangat mendalam kepada penduduk tanah air khususnya. Jadi boleh tak Ustaz bagikan pandangan dari segi ilmu dan agama, bagaimana kemerdekaan ini memberikan makna? Kalau kita telah mencapai kemerdekaan, sudah pasti negara kita sendiri, Tanah Melayu, yang dikenali sebagai negara Melaya dan seterusnya Malaysia, kita ada acuan kita sendiri dan kita boleh menentukan, mencorak sendiri apa yang kita nak dalam pendidikan kita. Dan kalau kita lihat sebelum ni, kita lebih kepada pendidikan pondok sebagaimana. Dan kalau kita tengok sendiri pun, kalau kita di Kelantan sebagai contoh, kita ada Tok Kenali. Tok Kenali ni seorang tokoh kemerdekaan juga, dan juga seorang ulama. Beliau belajar di Mekah sendiri selama 22 tahun dan bawa balik ilmu ke sini untuk diajar kepada anak bangsa Melayu kita di sini. Tok Kenali ni orang pesilat juga ke, Ustaz? Dia kebanyakan rata-rata pahlawan pendekar Melayu ini merupakan ulama, dan ulama juga adalah pendekar. Dan kalau kita lihat sendiri, mereka sangat mahir dalam ilmu mempertahankan diri. Iya, betul. Kalau kita tengok di Pahang, kalau kita lihat Mak Kilau. Mak Kilau tu juga dikatakan sebagai pahlawan Melayu dan juga sebagai pendekar, dan ada juga yang menggelarkan dia sebagai Tok Wali. Tok Wali. Ya. Ulama ya, Ustaz. Ya. Saya sangat tertarik dengan fakta yang mengatakan suatu masa dulu Tanah Melayu merupakan satu pusat atau sumber ekonomi bagi kebanyakan negara penjajah. Bolehkah Ustaz terangkan kemerdekaan dari sudut ekonomi? Adakah kemerdekaan yang kita capai hari ini mempengaruhi ekonomi sesebuah negara yang merdeka? Ya, sudah tentu. Kalau kita negara merdeka, kita boleh eksploitasi sendiri untuk kepentingan sendiri. Kalau sebelum ini kita dijajah, negara kita dieksploitasi oleh negara penjajah. Sebagaimana contoh, Belanda datang ke sini, ambil hasil mausul, rempah ratus sebagai contoh, dan kemudian British sehingga kan mengambil hasil bumi Tanah Melayu kita seperti emas, seperti biji timah, bawa datang imigran daripada China sebagai pekerja-pekerja lombong, dan juga hasil-hasil getah kita bawa datang imigran daripada India untuk bekerja di ladang-ladang estate-estate India, estate-estate getah yang milik British. Jadi kekayaan ini dirampas. Bila kita merdeka, kita menentukan sendiri. Kita yang mengatur. Ya. Sebagaimana contoh, apabila negara merdeka dan Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj sendiri dengan selepas itu Perdana Menteri yang kedua,
Tun Razak telah meminta Tan Sri Abu Hanifah sendiri untuk merangka apakah dasar-dasar untuk menjana ekonomi negara kita. Soalan terakhir daripada saya. Secara ringkas, bolehkah Ustaz rumuskan kepentingan kemerdekaan kepada sesebuah negara? Kepentingan kemerdekaan kepada mana-mana negara sudah pasti membawa kemajuan kepada negara tersebut dari segi budaya, dari segi ekonomi, dari segi ilmu dan pendidikan, kerana kita sendiri yang menentukan jatuh bangun negara kita. Kalau kita nak kita ni maju, bersaing peringkat global dengan negara-negara lain, kita usaha lebih tanpa terikat kepada kuasa luar. Jadi kalau kita merdeka, kita boleh menentukan kemajuan dan kemodenan negara kita sendiri. Hal tuju negara kita sendiri. Okay, baiklah, nampaknya setakat ini sajalah perbincangan podcast Jom Sembang kita pada kali ini, dan kita bertemu lagi. Terima kasih Ustaz atas sudi datang ke podcast kami. Kita bertemu lagi di rancangan yang lebih menarik dengan tajuk yang lebih menarik. Dengan itu, salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Bye.